Pagi-pagi yang sangat menyegarkan, berkena chai, teh kosong, diletakkan pudina dalamnya. Memang best. Alhamdulillah pagi ni kita pergi masjid. On the way ke Menawat, kita melalui makam Salahuddin Al-Ayyubi, seorang tokoh sejarah yang hebat dalam perjuangan Islam, yang memberi inspirasi kepada kita akan perjuangan Islam. Perjalanan ke Masjid Umawi, satu masjid bersejarah yang mana dalam hadis Nabi SAW ada memberitahu kepada kita tentang di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun, dan dikhabarkan ulama berpendapat bahawa inilah tempatnya. Di Menara Putih inilah Nabi Isa AS akan turun menjelang hari kiamat untuk membuat perubahan di atas muka bumi Allah Subhanahu Taala ini. Jadi kita melawat Masjid Umawi. Di sini juga terletaknya makam Nabi Yahya AS, seorang Nabi yang banyak berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga beliau telah mati syahid dan kepalanya dipenggal dan jasadnya berada di sini. Jadi pagi ini kita solat subuh di sini, di masjid ini. Alhamdulillah, tempat yang bersejarah. Menjelang subuh hari ini, insyaAllah kita akan teruskan dengan misi bantuan kemanusiaan seperti mana kita telah rancang di kawasan Syria ni. Pagi cuaca agak sejuk, 6 darjah Celsius, agak sejuk. Alhamdulillah, kita dah sampai ke destinasi, salah satu perkampungan di bumi Damsyik, Syria. Kelihatan anak-anak dalam perjalanan pulang dari sekolah sekitar jam 11 pagi, 10 ke 11 pagi ni. Mereka berjalan pulang dari sekolah, dan di sana kita nampak petugas-petugas PAS Relief sedang menyantuni anak-anak, dibagi-bagi coklat-coklat, manisan-manisan kepada anak-anak untuk memberikan kegembiraan kepada anak-anak kita. Di sinilah markas ataupun pusat gerak kerja NGO yang ada di Syria ni, yang membantu PAS Relief bagi melaksanakan misi bantuan kemanusiaan. Kita panggil orang tempatan untuk berkumpul di sini beserta dengan para petugas-petugas tempatan juga. Jadi kita dari PAS Relief, kita deal dengan NGO tempatan, kemudian mereka akan uruskan urusan-urusan pembelian barang-barang, pek makanan, peralatan-peralatan, baju sejuk dan sebagainya lah, untuk keperluan warga Syria pasca peperangan. Jadi kita berkumpul di sini bersama-sama dengan rakyat tempatan, bermesra dengan mereka, dengan anak-anak. Masya Allah, comel-comel ni. Alhamdulillah. Dan berkomunikasi, bersembang-sembang dengan orang tempatan yang boleh cakap Arab tu. Cakap Arab lah. Yang tak reti tu macam saya, tengok sajalah kan. Dan kita bantu, tolong bantu setakat mana termampu, tolong angkat barang, begitulah. Yang berbaju biru ni adalah bidadari Syria. Mereka adalah wakil NGO di sini yang membantu kita untuk menyelaraskan
uh, misi bantuan kemanusiaan ini. Jadi mereka sangat bersemangat membantu, tolong packing, sediakan barang-barang, sediakan kenderaan, dan kita datang mewakili Pasilif, mewakili rakyat Malaysia sebenarnya, mewakili rakyat Malaysia yang menyumbang sama-sama, memberikan kemanisan kepada rakyat di Syria. Kelihatan Ustaz Yusni Mapiah, pengarah Pasilif Malaysia, sedang memberikan sedikit bantuan kepada warga Syria. Syrian Winter Aid Mission, gitu. Ini banner yang terpampang di van, di lori yang mengangkut barang-barang kita, Syria Winter Aid Mission, yang mana kita datang untuk memuatkan barang-barang, angkut barang-barang ini dan untuk diedarkan kepada masyarakat tempatan. Mudah-mudahan sedikit bantuan yang kita berikan ini boleh meringankan bebanan. Kalau tidak menyelesaikan 100% pun sedikit boleh meringankan beban sahabat-sahabat kita di sana, insya-Allah. Alhamdulillah, kita sampai ke lokasi kedua pada hari ini untuk program seterusnya, juga pemberian barang-barang keperluan seperti makanan dan peralatan musim sejuk kepada rakyat di Syria ni. Sambil-sambil tu kita lihat pemandangan yang sangat indah. Jauh nun di sana kita dapati kawasan pergunungan yang diselimuti oleh ais salji. Masya Allah, sekali musim sejuk. Jadi di kawasan pergunungan memang penuh dengan salji. Menjelang malam, kita bersantai-santai di sekitar bazar, di sekitar Masjid Umawi, dan kelihatan suasana sangat meriah. Ramai orang membeli belah di sini. Kita boleh tengoklah barang-barang tempatan sambil-sambil berjalan-jalan mengelilingi bazar, window shopping, melihat sekeliling bandar Damsyik. Tentu ramai di kalangan kita biasa dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Nabi Muhammad SAW, karya Imam Nawawi. Inilah dia tempat yang kita panggil sebagai Darul Hadis Ashrafiyah. Nama sebenarnya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, seorang tokoh yang terkenal lah di Darul Hadis Ashrafiyah ni. Dan beliau belajar di sini dan mengajar di sini. Di sinilah dia tulis kitab tu, yang kita baca. Azan 7.9 orang sebentar azan.
subuh tak azan tadi. Ni maghrib ke isyak kan? Oh tadi semua kan? Bumi Syria juga terkenal dengan rempah ratus. Macam-macam rempah ada di sini. Dengan buah-buahan kering, rempah pun macam-macam. Ustaz Fauzi ni dia memang pandai lah masak-masak. Bab rempah-rempah ni dia memang pakar. Nak buat biryani ke, mandi ke, tak mandi ke, semua dia pandai. Jadi dia carilah barang-barang nak balik Malaysia, nak masak kat Malaysia nanti.